Saya Nur Amni, wartawan cilik TV PSS Sepinah Channel. Pada hari ini, sekolah kami akan mengadakan majlis wakilah pelantikan pemimpin kecil bagi sesi 2026. Majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Dihormati Inspektor Wan Muhammad Hazimi bin Wan Sulaiman sebagai Ibu Pejabat Polis Daerah Tumpat. Pemimpin kecil yang terlibat adalah pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pengawas buku teks dan pengawas logistik rakan sebaya. Jom sama-sama kita saksikan majlis pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya beberapa soalan. Ya, boleh Islam. Silakan. Apa harapan cikgu untuk pengawas yang baru dilantik? Okey, harapan cikgu kepada pengawas yang baru dilantik ialah antaranya besarlah harapan cikgu supaya pengawas yang baru dilantik ini dapat menjalankan tugas dengan lebih amanah, sempurna, adil dan bijaksana. Bagaimana cikgu akan pilih pengawas yang baru dilantik? Okey, untuk membimbing pengawas yang baru dilantik, biasanya cikgu akan memanggil murid-murid yang baru. Kita akan bermusyarat. Semasa musyarat itu cikgu akan memberi panduan dan bimbingan kepada mereka secara detail dan terperinci lah. Yang kedua, biasanya kita akan membuat kem kepimpinan. Itu untuk semua pengawas.
dan kita akan memberi bimbingan secara lebih detail lagi lah. Kadang-kadang kita memanggil orang polis ataupun guru-guru yang lebih berpengalaman dalam bidang pengawas. Apa yang cikgu nilai dalam pemilihan pengawas baru? Pertama yang cikgu beri nilai ialah pertama masalah cara macam mana? Cara, okey. Cara untuk memilih pengawas baru. Ya, okey. Biasanya cara yang cikgu akan gunakan, pertama cikgu akan buat interview lah. Interview seorang-seorang dan salah yang kedua cara cikgu beri gunakan ialah cikgu bagi orang untuk pengawas memohon untuk menjadi pengawas. Itu adalah antara beberapa cara. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Okay, sama-sama senang. Assalamualaikum Amni. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya beberapa soalan. Silakan. Apa perasaan awak bila dilantik sebagai ketua pengawas? Saya berasa sangat bangga dan bersyukur kerana diberi kepercayaan untuk memimpin rakan-rakan. Apa yang awak nak capai pada tahun ini? Saya mahu menjadi ketua pengawas yang bertanggungjawab serta membantu menjaga disiplin sekolah. Apa yang awak harap dapat daripada pengalaman jadi pengawas? Saya harap dapat belajar menjadi pemimpin yang bertanggungjawab, berdisiplin serta berkeyakinan diri. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Sama-sama. Alhamdulillah, selesai sudah majlis pada hari ini. Semoga kawan-kawan juga terdetik di dalam hati untuk menjadi pemimpin yang bertanggungjawab. Baik, Assalamualaikum.